JPJ Cyber ni tak boleh renew rotate. Banyak terkejut saya. Janganlah lama. Sebab dia maybe dah makin pupus kot era-era Malaysia ni. Malaysia. Lemah cari apa? Lemah itu. Oi ada. Oi Pak, saya dapat member. We are member. Hello guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim bersama Una. AI Una girl. Legacy, we're in the crowd, driven by purpose, heart on fire, rising up higher, taking me higher. Every breath, every fight, I'm chasing the light, driven by purpose, I'm ready. Hello guys, welcome back to channel AI Hafiz Hakim. Tiba. Udah lawyer. So sebenarnya hari ni saya nak pergi renew rotate kereta saya. Lepas tu JPJ Putrajaya, JPJ Cyber ni tak boleh renew rotate, dia untuk khas-khas untuk yang berat-berat je. So kena pergi Putrajaya. Kawan decide nak pergi Putrajaya sebenarnya. Lepas tu tengok-tengok jam pukul 2.46. 40 lebih kat pukul 3. Lagi busuk-busuk sampai, lepas tu nak masuk jam lagi. Dah sampai dekat pukul 3 lebih dah. Lepas tu counter tak awal kadang-kadang pukul 4 dah tutup dah. So kita tak punya masa kita menghappykan Hafiz Hakim. Hari ni kita nak belanja dia. Nak belanja? Aku nak pakai duit aku lah. Nak belanja? Alhamdulillah. Lupa nak claim yang review hari tu. Nak claim. Tadi cakap tu kata nak beli dia sendiri lah. Sebenarnya nak pakai duit sendiri. Lepas tu lupa Dr. Lee tu tak sponsor lagi. Itu tolong buat review dia tak sponsor lah. Alah, apa sangat Nemo apa. Sebab macam cerita dia macam ni. Nak berapa? Sebenarnya nak berapa? 5 ekor? 10 ekor? Boleh? Sombong amat. Sebenarnya macam ni, Nemo itu fan kan dah bagi daripada Sarawak tu. Daripada Sarawak ke Sabah itu, lupa dah. Tapi saltwater tu Hafiz set up 2 hari sebelum yang dia DM. Maksudnya saltwater tu air tu tak cukup-cukup mantap. Dia punya apa ni, bakteria tak mati elok lagi. Lepas tu letak tak coral dia lagi, tak apa bakteria daripada ni, daripada luar tak mati. Apa yang kau merepek ni syaitan? dia seeloknya sebulan ke atas lah kalau nak set up saltwater. Saltwater dia manja sikit daripada ikan air. Kita nak kena apa? Kita kena jaga dia punya kemasinan air. Betul. Aduh, hari aja Una itu. Mana ada? Ada. Ni apa semua? Lah semalam 2 hari lepas pergi masuk kedai ikan tu. Kan dia kata nak beli ikan emas. Nak belilah seekor, nak try dulu yang kecil, nanti sampai besar beli yang besar pula. Ambil barang lambatnya dia punya kad tu keluar. Aku pun bayar je lah, lambat sangat. Owner nak ikan, lepas tu pergi main kat kucing. Lepas tu customer duk beratur belakang. Owner ikan ni tak apalah, aku bayar je lah. Tak, alang-alang time tu fikir tak apalah, dia nak ikan kan, belanja lah. Sebab ikan gapi sebelum ni mati. Bukannya apa, saya kan ikutkan saya beli seekor tu, saya sebenarnya tak nak yang breed tu, breed European tu. Saya nak breed Orlando. Hello, how are you? I am under the water. So kita throwback balik kepada rotate kereta. Sepatutnya 15 hari bulan itu mati. Sebab kan kereta kat bengkel saya tak pergi ambil lagi. Mati. Innalillah. Lepas tu kan ada menteri besar daripada China datang. So jalan disekat. So kita orang tak boleh lah nak keluar jauh-jauh. Kita orang nak pergi kerja pagi ni pun hari kami ni jam juga tadi kan. Daripada 2 hari lepas lagi jam. Dia pun tutup habis. Lepas tu kalau dekat highway Rumah Rina tu kan, tahu kan Rumah Rina kat mana kan? Hari tu tengok dalam TikTok, dekat kawasan Rumah Rina tu dia sekat 2 jam nak kosongkan jalan. Sebabkan rotate pun tak boleh, tak sempat nak bayar. Sepatutnya saya nak buat video room tour rumah saya dulu. Tapi rumah saya biasalah, rumah lelaki kan. Dia awal-awal bersih, lepas tu lama-lama dia bukan kotor benda lain, kotor dengan baju tu saya letak lipat sangat. Contoh baju yang pakai hari ni kan, lepas tu malam ni nak pakai lagi. Sebab baju kita orang kerja macam ni kan, tak kotor sangat. So boleh pakai lagi malam lah. Baju kita orang baju kau seorang je. Tak, aku kata kita orang kerja macam ni. Masalah kita nak pergi mana ni? Alamat kau tak access. Sekarang ni saya nak pergi pick up Nemo dulu. Nak ambil dalam 2 ekor lagi. Sebab air dah cukup sebulan lebih. Saya set up benda ni awal bulan puasa. Dan ni dah 16 bulan dah. Kira okey lah, dah cukup matang. Tapi nak make sure kan kena tropometer balik sekejap lagi, untuk sebelum kita masukkan. So korang tengoklah video ni. Penat dah membebel. Saya tadi cakap nanti saya lupa saya nak buat apa.
Okay guys, layan the montage. Let's go. Guys, sekarang ni dekat apa dah? Aquatic Chana apa dah? Alah, Altima Chana. Altima Chana dekat dia Puchong. Jalan Gembira. Jalan Gembira dekat nak pergi ke Kelang Lama. Aku try tengok sini dulu. Masa dah beli itu umbrella Asia. Janganlah beritahu ini konten you nak make up kita. So sekarang ni kita tengok dulu kedai ni ada tak ikan Nemo sebabkan dia sudah datang sini sebab ikan emas dia sebenarnya. Mana ada? Ya. Sudah sampai. Banyak terkejut saya. Banyak itu Gila, cantik itu ikan. Apa ni? Chana kecil. Chana. 100. Chana kecil. Hampa kalau hampa tengok macam ni kan, tak nampak macam ada ikan. Nampak seekor je. Tak ada tong ni. Ada seekor, 2, 3, 4. Layan montage dulu. Cantik kena setup yang cantik. Apa dia? Favorite Una ni. Boleh dekat sekarang ni lah. Dulu kan saya mula-mula saya bela ikan saya bela ni beta. Saya bela dah rekod je tak saya dah cerita dekat apa. Tengok cara dia penjagaan dia letak lava rock ni supaya air cepat jernih sentiasa. Selalu jernih. Tapi dia punya kaki bawah ni dia transfer ke bawah. Dia punya aquarium nampak yang memanjang. Dia jimat space. Betul? So dia nampak ikan tu macam hidup. Ikan tu memang hidup. Kehidupan so, dia lagi hidup dalam dia punya ni. Tak tahu dah kata ni. Pasal buat main-main. Dia suka ikut tangan. Boleh pertimbangkan. Kita nak beli benda lain. Saya nak salt water. Tapi boleh je 3 kaki punya tank tu. So Una nak ambil dulu? Hidup. Okey. Macam ni kalau Una nak ambil ikan Una, kena research dulu kedai tu berapa kilo sebab kita nak anggarkan masa untuk kita balik. A few moments later. So macam mana? Nak beli sini dulu ke? Nak beli jap lagi kat sini? Sekejap lagi. Kita pergi settle Nemo dulu. Tu datang sini balik? Okey. Kalau apa yakin lah kan? Betul lah kan? Ayo. Kalau ikut kerana Una semua benda boleh. Dia cintaku tetapi hanya dari jauh. Sudah sampai. Tak nampak. Janganlah. Nampak. Stop it. Get some help. Kedai dia area perumahan kat Shah Alam. Shah Alam. Kata-kata Shah Alam. Very aesthetic. Very natural. Kita masuk kat mana ni? Masuk ke? Ha. Kau dah nak ayam ni. Tai kucing lah. Kedai dia tu. CCTV atas kepala tu. Masuklah.
So, are you guys ready? Kita ready. nak Masuk ke buat alam. house tour. Alam Alam gaib. water. Sekat macam ni. Ada Jaws. Tu. Betul. Saya tak nampak pun tadi ni tiba-tiba betul-betul dia muncul. Ingat perempuan je pakai lipstick tengok. Dia pun pakai lipstick dah nampak. Kalau orange tu. Ni, abang tu cakap Nemo ada stok lagi. Siapa dia abang tu macam dah nak habis. Kita risau. Siapa banyak lagi Nemo. Nak belanja semua. Ha? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi Kat sini semua jenis salt water. Salt water. Ni mainkan salt water sini. Ya udah. Mas Jadi beli. Dah. Han nak Nemo ni tak jual. 2,000 years later. so ni bagi aksesori hidup. Coral apa semua. So ni adalah coral yang so untuk coral Puna baru tahu benda ni hidup. Dia buka. Memang dia kembang. Dia kembang. Adakah dia terpegun dengan kecantikan saya? Anggap orang tak betul. Betul tau. Boleh kita beli seekor, kita beli satu. Tapi pandai je kau. Ya, aku tanya pula. Sebab tu sepatutnya kena pergi kedai yang kita pergi hari tu. Kalau situ macam ni tu dia boleh explain kat kita. Kau nak beli ikan dulu? Ikan dulu kan? Ikan dulu. Dapat seleman. Dapat seleman. Pak Aira dapat seleman dah lah. Dia punya penutup je tak ada. Sampai keluar lagi. Oh, lupa macam sedut-sedut kan. Buat pun jangan nah, jangan. Jangan payah. Sekian sini. Jangan payah. Tu, air laut. Dah nak bawa backup. Aku yang ke 2 liter. 2 liter betul itu. 10 liter. Oi, 10 liter nanti. Ha. Mampu. Boleh lah kereta aku. Pecah kat ni macam mana? Dah. Sana nah, sini. Jangan bayar. Tak payahlah. Saya beli top up air 10 liter je. Nak beli 20 sebenarnya. Orang suruh beli ikan, mu beli air laut ni buat apa? Jauh dengan patah. Mak kalau duduk bacok sendiri lah. Mau cari air patah. Sebab air Hafiz tu, salt water tu, garam tu. Sama juga kita beli garam dengan beli air. Cuma berat nak bawa je. Jalan. So Nemo api dah settle kita beli 2 ekor Nemo. Dan ikan kala biru tu sebab kita nak beli Dory terlalu mahal. Dory. Kalau tank 3 kaki boleh. Sebab Dory kena pakai. Kalau nak beli Dory, Nemo apa semua kena ada coral. Betul. Tank besar kena ada coral. Kalau tank kecil tak boleh tak coral hidup. Coral mati boleh lah. Luna nak belanja tapi bila duduk dalam ni line tak ada. Sebab tu saya cakap duduk dalam alam bumi. Memang line tak ada. Messi ni Messi tolonglah saya. Tolong upgrade lah sikit dia punya line tu. Ni slow sangat lah. Aduh sakit hati dia pakai. Saya ingat kan Nemo ni macam ada dekat negara-negara dekat luar macam negara-negara sejuk. Rupanya maknanya laut dekat kita kat Malaysia pun ada jugalah Nemo Sabah berlambak. Tak
tanya Fak ajak jaya. Sebab dia Nemo banyak dekat ni. Cuma Nemo tak keluarkan diri lah sebab dalam corona. Sebab dia maybe dah makin pupus kat area Malaysia Dekat Malaysia ni. dia tak boleh ambil untuk dijual. Untuk apa ni, habitat semula jadi je. Macam tu. Kita nak menjaga tu lah daripada kepupusan lah. Yelah. Macam korang belajar dekat sekolah-sekolah rendah dulu. Lama dah lah. Ya, apa keluar aircon. Pasti tak? So, So, sekarang happy ni kan? pasti dah. Pasti dah. So, sekarang kita nak tutup konten ke macam mana? Kita tutup konten kat kedai sana. Nak beli juga dekat. Kata nak belikan beg. Nak baik jaga aku belanja. Ya. Oh, selamat jantung ini. Ikan tu dia termahal dan saya risau kalau pening. awak risau kalau aku pening. Duduk dalam dia tidur lah. Jangan duduk main telefon. Ikan so letak atas ribu una. Oi, menang besar ikan ni. By the way geng, saya lupa nak beritahu ikan kenapa mati. Okey, cerita dia Afi dah bagi tahu. Una cerita. Ikan kan yang fan bagi tu, seekor aktif, seekor lagi ikan tu yang sampai tu aktif, cuma dia tak nak makan makanan. Ya betul. Satu seekor pergi makan, lepas tu yang tak nak makan tu mati. Yang aktif ni, yang makan makanan ni, dia tak mati tapi dia tengok member dia. Lepas tu dia, saya hantar video kat Una, dia cerita. Saya tengok video tu amatlah Macam manusia. sedih dia. Macam kejut kan? dia. Ya ampun, saya tengok tu macam ya Allah. Ikan dia pun cerdik manja ampun. Dia tahu kata kawan dia mati, dia pergi kejut. Lepas tu satu lagi cerita dia, lepas dia kawan dia mati, saya ambil keluar kan. Dia ikut je jaring yang saya sauk tu kan. Dia ikut je. Lepas tu, lepas bila tak ada, lepas tu dia cederakan diri dia sendiri supaya dia mati. Dia pergi langgar koral tu, lepas tu seyek kat atas kepala sikit, kat belakang sikit. So nanti kita sambung kat kedai nanti ya. Sebab kalau kita nangis sekarang, tak boleh make up. Kalau balik rumah tak apa make up right ni. Kita nak berjumpa dengan orang. So, jumpa kat kedai ya. Satu lagi. So sekarang ni Una ajak datang pasar malam. Lu mau cari apa? Rumah itu. Ai, ada. Kita datang sini balik, kita ambil ikan tadi yang Una nak tu. Ada balik. Aduh. Dia sangkut. Aku nak buang kasut. Aku dah beli lain. So Una nak ambil yang mana? Letih sampai nampak. Nampak belum dah. Satu tu tak nampak. So Una nak ambil yang tu. Yang warna tu. Wow. Saya nak beli. Saya nak bicik kan. Beli untuk picit, RM160 untuk picit. Dia habis kan. Mampu. Akhirnya. Dapat diskaun 1.5. Kita picik-picik perut dia. 1.5 berapa? Ha, pegang. 1.5 54. 154. Sebab saya dapat member. We are member. So saya dah puas hati. Hafi pun dah puas hati dapat ikan dia. Dan saya pun dapat orang dah sayang. Beli. So jom kita nak balik sebab dekat sini jam gila. Dekat sana ada orang buat depa apa? Pasar malam. Ya kan kat cyber ya jam. Sini dalam kawasan ni lagi jam korang. Teruk, KL lagi teruk, Petaling apa semua lagi teruk. Cyber pergi tenang dah. Itulah, tu pun jangan nak nak jalan-jalan jauh pada cyber. Kau. Okay guys, itu je konten untuk hari ni. Saya dah Nak balik. tengok tak? Kita punya baby ni, baby. So, thank you yang mana-mana nonton. Jumpa the next content. Bye-bye. Assalamualaikum. Epilogue. Hey.